Oh, kena guys. Ada guys, semua off. Oh. Tak betul nampak ni. Satu lagi. Oh, sudah guys. Kena juga guys. Oh. Alhamdulillah. Sudah. Jangan. Oh, sudah. Terus pasang kat sini. Oh, sudah. Dah ada apa? Ikut negeri tu. Sebab itu tadi lagi gentle lah tu. Dalam semak tu gila dalam kangkung. Meletup tu. Koyang kangkung. Tapi dalam kangkung duduk dah. Tak tahu kalau kau ada anak-anak tu 2 kali yang meletup tu. Okay, hi guys, jumpa dalam channel Edit Fly. Kali ni macam haruan dekat area-area Kalai guys. Bot ni dah lama dah cuci, tapi aku baru berkesempatan untuk mencari ikan kat sini. So, kau tengoklah video ni guys. Okay guys, dekat video ni aku ada promote satu baju dengan satu tali daripada produk Sinai. Ni produk terbaru pada Sinai lah. Jadi sambil-sambil tengok video ni, mungkin korang ada terfikir nak beli baju baru ke ataupun guna tali baru ke, aku recommended lah barang-barang Sinai ni. Baju agak bagus. Kau tengoklah video ni guys. Nanti aku dah terangkan ke akhir video nanti. Tali ni pun sama. So dan set peralatan semua aku terangkan kat akhir video nanti. Jom layan. Hai. Kau cari ikan dalam rumput tu. Dia mengintai anak-anak telepia kat semak tu. Ada gon-gon guys bawah kangkung ni. Biar try ni. Oh, kena guys. Ada guys, semak oh. Ada, alhamdulillah. Oh, tu dia aku kata. Ada harum situ guys. Oh. Harum pertama pada pagi ni guys. Oh, tu dia. Oh. Dia ada guys, bukan tak ada. Nampak? Mantap lah harum pertama pada hari ni guys. Mantap. Tu dia. Padu. Aku pujuk dia tadi situ tak nak makan. Lah dia ambil juga guys. Padu. Ni harum betina ni. Harum betina sebab mata dia kedua depan. Mata dia ke depan. Kalau haruan mata dia tepi sikit, ada harum betina. Ya aku tahulah kan. Fakta tu tak betul nampak ni. Satu lagi macam ni Ni. Kalau macam ni biasanya haruan betina. Macam tu. Nampak? Tu. Marah dia usik dia tu. Nek betul. Haruan guys. Jom. Let's go, layan lagi. Let's go. Allahu Akbar. Tak lekat guys. Dah rosak umpan. Rosak. Jom balik. Ikan di situ guys. Ikan besar dia tu. Dah ngajor nak ikan. Ngajor nak ikan kat situ.
nak ikan. Tak pastilah ikannya besar kecil, tapi kejar nak ikan. Melompat nak ikan lari. Kejar nak ikan kat situ. Banyak guys taruhan tu. Kejar nak ikan. Oh, bau timbul ya. Besar guys. Boleh tahan. Keruh air tu. Boleh tahan guys. Tengok. Oh, timbul sana tu. Oh, tu sana timbul. Oh, tu dia guys. Kena juga guys. Oh, padu guys. Kena juga akhirnya. Alhamdulillah. Tu dia. Jangan lucu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Dengan kejar-kejar nak ikan guys. Nampak? Dapat. Saiz guys. Saiz baik ni. Ni saiz baik mana ha. Macam aku Saiz padu ni, saiz padu. Nampak dengan kejar-kejar nak ikan tu. Alhamdulillah, haruan kedua guys. Padu mantap. Memang padu. Ini macam saiz boleh dibanggakan guys. Boleh dibanggakan. Ini macam saiz. Nampak dengan kejar nak ikan. Mantap. Haruan kedua guys. Cakuk. Ada lagi tu. Ada lagi. Ada lagi tu. Cik makan lah tu. Cik makan. Tu dia. Kena guys. Kita ada. Alhamdulillah. Tu dia. Haruan ketiga guys. Mencakuk. Panjang tu ada banyak. Panjang. Panas guys. Panas. Panas. Alhamdulillah. Kena mata. Bismillahirrahmanirrahim. Dah darah dah. Mantap guys, haruan ketiga. Ada tu tengah-tengah cuanak ikan ni. Tempat lapang duduk. Jom. Tak layan lagi. InsyaAllah ada. Ada lagi tu guys. Timbul-timbul. Ini kejar anak ikan tu. Kat situ. Memang ngam lah. Sepat. Tak dekat cuy, ketuk dah. Ketuk dah. Tak dekat. Timbul Nampak timbul guys. Nampak muncung. Tengok tu.
dah ada mo. Dah. Dia ikut sampai sini tu. Ikut sampai tepi. Teruk kena mata. Kena mata guys. Tu dia. Alhamdulillah. Saiz kat tu. Saiz baik ni. Ada haruan keempat pada pagi ni guys. Mantap. Allahu Akbar. Haruan keempat. Mantap guys. Padu. Memang terbaik lah. Jago. Saiz. Saiz macam ni padu guys. Memang mantap lah. Tu dah guys. Semua kata hari ni walaupun cuacanya cantik, cerah, terang menderang, tapi panas guys. Tapi alhamdulillah, kata aku baru dapat satu baju produk daripada Sinite. Ni baju dia guys. Sinite. Baju ni kata baru produk terbaru daripada Sinite. Jadi dia bagi aku test. Tadi aku test memang agak okey sebab baju ni laluan angin ada sini guys. Ni lubang-lubang, mana lubang-lubang. Sini lubang-lubang, sudah ada poket. Kiri kanan guys, poket. Poket. Ada poket macam ni lah. Poket. Jadi kata baju ni selesa. Lepas tu pada pemancing-pemancing caster-caster kita yang mementingkan kehandsomean anda lah. Kelebihan baju ni dia ada buff ni. Terus ada. Maknanya tak ada perkataan terlupa guys. Kau nak bawa benda-benda macam ni. Untuk caster-caster yang nak menjaga kehandsomean anda lah kan. Tapi dia dapat ikan 4 ekor macam ni. 4 ekor macam ni lagi handsome lah korang. Lagi satu dia ada hoodie guys macam ni. So untuk protection pada kita tu kata okey lah. Untuk protection pada UV. Baju ni pun dia dibuat UPF 50 plus guys. Maknanya baju ni memang kata dia ada kata anti UV lah kata. Kalau pakai baju pun tak panas. Memang tak panas tapi cuacanya panas sangat. Tangan aku ni pun dah gedup-gedup ni. Dia ada lubang ni guys. Satu lagi dia ada lubang. Kalau kau nak pakai macam ni, terus masuk macam ni pun boleh untuk tutup korang punya tangan. Tapi baju ni aku dapat kecil sikit. Kecil sikit kata bukan tak muat. Tak kecil sikit tapi dia ada benda ni guys. Boleh tutup lah. Kalau kata kau ambil besar sikit, dia boleh tutup sampai sini lah. Jadi kata ada juga kelebihan lah. Dia bagi yang aku kata benda yang komplit lah. Komplit pada kita pemancing guys. Jadi pada aku baju ni mantap. Hari ni aku gunakan tali Monster W8X Super Strong PE guys. Ni produk terbaru daripada Sinite. Tapi hari ni aku nak hanya-hanyakan barang baru aku ni. Barang baru aku ni. So aku pasang dekat spinning ni guys, spinning. Untuk spinning pun agak padu jugalah. Bila longkas pun agak senang tali ni sebab dia baru 0.16 mm guys. Untuk 22 lb. Master W8X Super PE, Super Strong PE 22 lb. Dia punya ketebalan 0.16 mm. Jadi ring ni saiz 1000. Aku boleh masukkan dalam, dia boleh masuk 100 meter. Tapi aku masukkan 90 lah sebab nak bagi dia ngam-ngam je. Ngam-ngam macam ni. Mana tali tu ngam-ngam. Jadi untuk kusut tu agak susah sikit lah. Kalau kita buat penuh dia senang kusut tali ni sebab dia keluar begitu kan. Jadi kita aku gunakan spinning hari ni. Dekat dalam 90 meter. 90 meter panjang guys. Tak habis kau casting pun tak habis tali tu. Dekat sepanjang padang bola gila nak casting macam tu. Jadi alhamdulillah kalau korang berminat dengan baju ni serta produk-produk Sinite, bolehlah ke TikTok shop Sinite Fishing. Kat sana macam-macam kau tengok barang Sinite. Tapi pada aku selama aku pakai tali, reel, leader dia memang agak padu lah. Sebab tali tak berbulu. Lepas tu color pun tak luntur.
Kalau korang tak cari, korang belilah. Belilah. Aku bukan kata, aku memang recommended sebab aku banyak pakai tali dia. Aku guna tali dia memang padu, memang terbaik pada aku. Antara yang terbaik lah, bukan terbaik, antara yang terbaik. Jadi kalau nak cuba, boleh kat TikTok shop Sea Night Fishing guys, ataupun dekat link video ni. Video ni pun sama juga barang Sea Night juga. Jadi korang boleh cek kat sana. Tapi hari ni panas guys, panas. Tengok. Parit cantik lah. Cuma aku ni lah orang kata tak ubat tahan panas, dah tua-tua ni kan. Okay guys, jom layan lagi lah. Tengok ada ikan lagi. Rasa ada ikan lagi tu sebab timbul ada gitu. Jom, let's go. Jom kita try lagi. Masih ada ikan kat situ. Oh, Allah Akbar, tak lekat guys, cuy. Aduh. Boleh tak lekat. Aduh, lompat ikan ni. Tak lekat, coy. Lihat lu. Aduh, panas. Tak lekat guys. Okey guys. Alang-alang terwujud lah tadi. Aku dah panas. Aku rasa aku tutup lah. Jadi so alhamdulillah guys, dapat juga aku 4 ekor. Saiz pun baik-baik juga. Pada aku saiz ni saiz baik-baik juga. Saiz tak pasal dia. Dan dapat gorgon tu agak susah. Ada tu ada guys, tapi mungkin tak keluar. Ada gorgon tadi, tapi tak mau keluar daripada pasar rumput tu. Jadi aku cuba memang tak nak keluar guys. So alhamdulillah itu juga hasil lah. Saiz pun boleh biar besar lengan. Besar lengan dalam seekor dia dalam 300 ekor. Yang lain tu dalam 400-500 lah. Jadi hasil dia enggak padu juga kan pagi ni. So alhamdulillah. Okay guys, yang baru sampai ke channel Reply, yang belum kasih subscribe guys, jangan lupa aku. Okay guys, kalau baju ni korang berminat, kalau korang berminat baju ni, boleh pergi ke TikTok shop Sea Night Fishing, ataupun tengok dekat Shopee. Sama juga dengan tali ni guys. Ni buat tali tadi ni. Tali Monster WXX. Tali ni agak padu guys, lembut. Lepas tu dia punya kekuatan pun nampak cantik, color pun tak luntur, tak berbulu. Kalau kau nak tahu, korang kena cuba guys. Kalau aku cerita saja korang tak percaya, tak guna kan. So korang kena cuba guys. Tali ni padu, antara yang terpadu pernah guna lah kan. Antara, bukan terpadu, antara. Jadi tali pun tak mahal. Berminat boleh cuba. Okay guys, jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum, bye. Oh, tu dia guys. Kena juga guys. Padu guys. Kena juga akhirnya. Alhamdulillah. Jangan lucu tau. Sudah mana mesin.